Basically, cerita Pewaris Susuk ni adalah mengisahkan tentang... Pewaris Susuk adalah sebuah filem seram diterbitkan oleh Primeworks Studios. Sebelum apa-apa, saya nak cakap yang tahniah kepada pihak production sebab korang berjaya buat filem ni. Korang dah cuba sedaya upaya dan basically, cerita Pewaris Susuk ni adalah mengisahkan tentang seorang wanita ni dan juga anak dia jadi pembantu ataupun orang gaji dekat sebuah rumah. Lepas tu bila dorang dah kat dalam tu, tiba-tiba dorang dapat pelbagai reaction dan juga gangguan yang mengganggu hidup dorang dan dorang cuba bongkarkan apa yang jadi dekat rumah. Itu adalah basically premis cerita adalah. Okay, kita cakap benda yang bagus. Antara benda yang bagus dalam cerita ni adalah lakonan Cik Puan Sarimah Ibrahim. Dialah yang menyerlah dalam filem ni. She's bring the aura. Perwatakan dia tu very mysterious dari awal sampai ke habis. Memang kita pun tak tahu apa niat dia tau. Dia punya karakter tu kita nampak memang salah dia sahaja. Kita tak blame siapa-siapa. She's the one yang buat masalah dekat dalam rumah ni. Cik Puan Sarimah Ibrahim adalah the only thing yang bagus dalam lakonan. Dan kemudian saya nak puji adalah jump scare dia. Okay, jump scare dia okey. Ada yang kena. So itulah yang saya suka tentang filem Pewaris Saka ni. Dan overall, astagfirullahalazim, ini adalah pengarah dia pertama kali mengarah. Penerbit pun pertama kali menerbitkan filem ni. Ada banyak perlu improve. Pewaris Susuk, the concept of Pewaris Susuk tu buat saya intrigue. Kalau susuk selalunya kita bakatkan diri sendiri kan, apa semua kan. Tapi saya fikir macam, boleh ke jadi pewaris? Boleh ke ada orang waris susuk ni semua? Dalam filem ni dia terangkan, tapi macam mana execution perjalanan cerita ni yang dorang bagi tahu sepanjang filem agak teruk lah. Ni jujur apa yang elok saya kata elok, apa yang tak elok saya kata tak elok. Saya tak ada nak cover ke apa, boleh ditambah baik. Jalan cerita dia agak awal tu korang nak bagi hook dekat penonton dengan bagi seram apa semua, tapi dia agak like problem terbesar dalam cerita ni adalah dorang play safe. Sangat play safe. Ini gentle saya cakap. Ada satu babak tu yang mana korang tengok gambar ni, dia masuk jarum dekat kulit, kamera dekat situ, terang-terang dia masuk kat belakang. Dia tak cocok pun dia pergi ke belakang, tak masuk pun ke kulit. Lepas tu adalah banyak benda-benda yang dorang nak tunjuk gore tu tau. Dorang nak tunjuk tapi dorang takut dengan LPF ke takut dengan apa. Sebab tu saya cakap LPF jangan ketat sangat, bagi kebebasan. Orang kalau nak buat gore, let him be. Saya tak suka cerita ni sebab dia sangat-sangat play safe. Lepas tu dah sentuh pasal yang play safe, gore ni apa semualah. Lakonan, macam saya cakap tadi, the only good thing about this film dari segi lakonan adalah Cik Puan Sarimah Ibrahim. Even Roshamno pun, I'm sorry, tak boleh nak selamatkan cerita ni. Tak boleh. Ini merupakan one of the worst Roshamno punya acting yang saya pernah nampak sepanjang career dia. Alia Iman saya tak boleh nak kritik sangat lah, sebab dia baru je berlakon dalam filem. So tak apa. Yang orang-orang lama ni, Abon pun sama, macam saya sangat kecewa. So nasihat saya kepada pengarah, boleh cuba lagi, boleh tambah baik lagi. Penulis boleh cuba lagi untuk buat yang lagi gempak. Jangan putus asa. Itulah dia saya punya review dan rating untuk filem Pewaris Susuk. Tak banyak nak cakap sebab saya terlampau kecewa. So disebabkan itu saya bagi filem Pewaris Susuk ni, maafkan saya, sebanyak 4/10 sahaja. Maafkan saya sebab review ni keluar lambat. Memang intention saya pun saya nak keluarkan review ni lambat untuk bagi korang orang kat luar sana untuk tengok cerita ni, experience cerita ni. Dan kepada korang yang dah tengok filem ni, cuba korang komen kat bawah apa pendapat korang, apa review korang, berapa rating korang. Dan apa-apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih.